Bau tengik gila kot. Hmm. Memang aku tak tahan bau tengik memang. Bau tengik hancing yang sampai berbulan tak basuh lah. Tapi yang bestnya train dekat China ni, dia punya harga memang murah lah. Lebih Berapa kurang tu? dalam 4 ke 5 CNY. So sekali pergi tu kira okey lah. Berapa ringgit je kan duit kita kan. And then murah tu kira murah lah. Transportation sana memang murah. Even taxi pun murah juga. Oh, ada naik taksi juga? Ada juga naik taxi. Sebab aku Taxi- rasa macam taxi ni dia memudahkan ataupun memendekkan masa aku untuk nak ke train station. And then some more yang aku perasan, train station dekat China ni memang semuanya kau kena scan barang kau, bag kau. Maksudnya? Macam Setiap pergi kali airport nak tu? masuk, macam kat airport. Setiap kali nak masuk train station kau kena scan bag kau. Scan dari erti kata yang tu, macam ya. custom punya tu? Macam custom, memang kena scan. Itu Asal yang leceh sikit. Aku tak sure sebab apa dan reason kenapa. Mungkin juga untuk safety. Train station diorang selesa, memang selesa, okey. Ada tempat yang busuk, ada tempat yang okey. Busuk je bukannya train yang busuk. Orang yang naik train tu yang busuk lah. Bau tengik gila kot. Memang aku tak tahan bau tengik memang. Bau tengik hancing yang sampai berbulan tak basuh lah umpama dia. Dalam tu padat ke? Dalam train tu? Train diorang ada yang okey, ada yang padat. Tapi kebanyakannya kalau waktu peak hour, waktu siang memang padat lah. Waktu Yang kau naik tu kerja, time peak hour ke apa? peak hour lah. Petang-petang kan. Memang padat lah. Yang time So balik kalau kerja berdiri tu normal lah. Dan diorang ni ada signature bau yang tersendiri lah. Macam kat India bau macam ni, kat Malaysia bau macam ni, dekat Jepun bau macam ni kan. Tapi kat China dia ada signature bau dia. Agaknya dari segi pemakanan kot. Macam kita juga lah. Kita sendiri tak detect bau kita tu macam mana. Tapi orang bangsa lain dia tahu lah ni bau Melayu. Betul. And based on apa yang kita makan kan. India pun ada bau dia, Pakistan pun ada bau dia kan. So Even dekat, ini bukan nak stereotype. Even dekat Europe pun sama kan. betul ada bau dia sendiri. yeah. US pun sama, ada bau dia sendiri. Bau dia orang tak mandi pun kita tahu. Ini bau tak mandi orang US. Lepas tu dekat sana famous dengan Sichuan pepper. Yang makan bagi lidah kebas-kebas tu. Aku tu makan aduh turn off gila tu. So cari makan halal kat sana susah ke? Susah. Bagi kita orang susah. Dia ada je nearest to the hotel. Tapi ada kedai yang macam tutup awal, buka lambat. And then ada kedai yang kadang cari dah sampai tak ada. Dah tu harga makanan diorang tu mahal ke murah? Murah lah. Lebih kurang harga Malaysia. So aku dengan Amai pergi cari kedai makan halal kan. Aku simple nampak orang bagi songkok. Kopiah kat songkok. Kopiah warna putih. Muka macam Cina-Cina yang janggut sikit. Janggut sikit. Confirm. Halal. Tapi ada jugalah, ada tulis halal kat luar tu kan. Dia orang biasanya kalau kedai-kedai macam tu, dia orang jual mi tarik. Okey, balik pada makan tu, makanan semua sedap, portion besar. Harga dia bawah RM15 lah. RM14.83 macam tu untuk 2 orang makan. Kiranya 2 orang makan, seorang lebih kurang dalam RM7 lah. RM7 lebih. RM7 lebih. Wah. Murah tu.